Korang pernah tak phone tersimpan dalam laci sebab bila tanya harga repair, ya Rabbi. Akak ni pun sama, S23 Ultra dia dah jatuh kat tak waktu nak masuk dalam kereta. Separuh skrin terpadam, space sana, space sini, mahal. Masuk laci, buat-buat lupa. Sampailah anak dia dapat result SPM yang membanggakan, masa tu dia teringat balik phone dalam laci tu. Flagship, kamera power, AI pun boleh pakai. Dia fikir daripada buang, sayang, baik repair. Paskal anak, biar anak sambung belajar dengan phone yang betul-betul power. Tu yang dia PM kita. Kita datang tempat dia, kita repair depan-depan dia. Skrin pula kita bagi ori Samsung yang baru. Sebab phone flagship ni deserve skrin yang betul-betul ori. 30 minit je dah siap. Anak dia dapat phone flagship, ibu dia dapat peace of mind. Hadiah yang paling bermakna kadang-kadang bukan beli yang baru, tapi yang tersimpan dalam laci tu. Korang pun kalau ada phone yang macam ni, PM je Zulfix. Kita set appointment, kita repair depan-depan korang.